Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali. Hari ini kita ada satu dokumen yang nampak sangat rasmi, tapi percayalah, kesannya sangat besar. Kita akan bedah siasat Dasar Pendidikan Digital atau DPD dari Kementerian Pendidikan. Dokumen ini khas untuk anda, para pengetua, guru besar dan semua pemimpin sekolah. Jadi matlamat kita hari ini bukan sekadar nak baca dan ringkaskan. Kita nak betul-betul faham apa sebenarnya yang DPD ni cuba ubah. Dan paling penting, apa maknanya untuk kerja anda seharian di sekolah. Baiklah, mari kita terus. Kita selami intipatinya. Ayat pertama dalam dokumen ni pun dah cukup jelas. Pendidikan digital bukan lagi pilihan, tapi satu kemestian. Bunyinya macam satu arahan yang sangat besar. Apa sebenarnya endgame atau matlamat akhir yang dasar ni cuba capai? Itu soalan yang paling bagus untuk kita mulakan. Sebabnya, endgame dia, dia bukan sekadar nak pastikan setiap sekolah ada komputer atau wifi. Bukan setakat itu. Fikirkan ia sebagai satu anjakan tektonik. DPD ni sebenarnya macam plan induk untuk suntik DNA digital ke dalam seluruh sistem pendidikan kita. Ia bukan projek IT, tapi lebih kepada projek transformasi budaya. Tujuannya satu, untuk lahirkan generasi yang bukan saja boleh guna teknologi, tapi boleh berfikir secara digital, boleh selesaikan masalah, boleh cipta peluang dan bersaing dalam era IR 4.0. Jadi ya, perbincangan kita hari ini akan fokus pada vizinya, strategi pelaksanaannya, dan ini yang paling kritikal, di mana peranan anda dalam semua ni. Okey, visi. Kalau nak faham ke mana kita nak pergi, destinasi kena jelas. Dokumen ni gariskan 4 objektif utama. Yang pertama, dan ini yang paling biasa kita dengar, ialah untuk melahirkan murid yang fasih digital. Okey, sekejap. Boleh saya sentuh sikit pasal perkataan fasih tu? Ya, silakan. Penting tu. Sebab ini selalu sangat orang salah faham. Ada beza besar antara celik digital dengan fasih digital. Macam ni, orang yang celik digital, dia tahu macam mana nak guna TikTok. Tapi orang yang fasih digital, dia faham kenapa algoritma TikTok tu tunjukkan video tertentu. Dan dia boleh guna platform yang sama untuk contohnya, lancarkan kempen kesedaran alam sekitar untuk sekolah dia. Nampak tak bezanya? Fasih ni maknanya jadi pencipta, jadi pemikir kritis. Bukan sekadar pengguna pasif. Satu perbezaan yang sangat jelas. Jadi bukan soal kemahiran menaip, tapi lebih kepada kemahiran berfikir. Okey, faham. Objektif kedua, ini menyentuh kita secara langsung, iaitu untuk memperkasa pendidik dan pemimpin pendidikan supaya dapat integrasikan teknologi dalam semua aspek kerja. Ya, dan ini terus bawa kita kepada cabaran pertama yang paling besar, iaitu keupayaan guru. Kita kena realistikkan, di setiap sekolah mesti ada, katakanlah Cikgu Siti, mungkin umur 50-an, guru yang sangat hebat, sangat dihormati. Tapi bila sebut je Google Classroom atau Padlet, dia mula rasa cemas sikit, panik. Dasar ni kata Cikgu Siti perlu jadi kompeten digital. Soalannya bukan macam mana nak paksa dia, tapi macam mana kita sebagai pemimpin nak bimbing, nak bagi dia keyakinan yang teknologi ni sebenarnya alat untuk bantu dia, bukan untuk ganti dia. Poin yang sangat penting tu. Kita tak boleh tinggalkan sesiapa pun. Okey, objektif ketiga pula sangat praktikal. Memperkukuh infrastruktur, infostruktur dan kandungan digital. Tujuannya supaya semua sekolah, tak kira di bandar atau di luar bandar, dapat akses yang saksama. Cuma, saya selalu dengar terma infrastruktur dengan infostruktur ni. Apa sebenarnya beza dua benda ni dalam konteks sekolah? Okey, analogi paling senang, bayangkan macam ni. Infrastruktur tu, dia macam lebuh raya. Benda fizikal. Lebuh raya, okey. Benda yang kita nampak. Betul. Kabel internet, menara telekomunikasi, wifi router, projektor dalam kelas, semua itulah. Infostruktur pula, ini sistem trafik dan kenderaan atas lebuh raya tu. Ia adalah platform macam D5, sistem pangkalan data murid, aplikasi pembelajaran dan sebagainya. Kita perlukan kedua-duanya sekali. Lebuh raya 6 lorong pun tak guna kalau tak ada kereta kan? Dan sistem trafik canggih pun tak boleh jalan kalau lebuh rayanya berlubang-lubang. Jadi, dasar ni kata, dua-dua kena naik taraf serentak. Analogi yang sangat membantu, mudah faham. Dan objektif terakhir, yang keempat, ialah menggalakkan kerjasama dengan rakan strategik.
Maksudnya sektor swasta, komuniti, NGO. Ya, dan ini satu pengakuan yang jujur bahawa Kementerian Pendidikan tak boleh buat semua ini seorang diri. Sekolah di kawasan industri contohnya mungkin boleh bekerjasama dengan kilang sebelah untuk program pengkodan. Sekolah di bandar mungkin boleh dapatkan kepakaran dari syarikat telekomunikasi. Ia tentang membina satu ekosistem di mana semua orang main peranan. Jadi kalau kita tengok keempat-empat objektif ni sekali, mesejnya jelas. Transformasi ni libatkan semua orang. Murid, guru, pemimpin, infrastruktur dan komuniti. Ia selari dengan PPPM. Cuma kali ini, fokusnya lebih tajam pada komponen digital. Baik, visi dan objektifnya memang besar dan menyeluruh. Tapi sejujurnya, bila saya baca 6 teras strategik yang digariskan, saya rasa macam banyak sangat benda nak kena buat serentak. Ada murid fasih digital, pendidik kompeten, kepimpinan berwawasan, infrastruktur, kandungan, rakan strategik. Sebagai seorang pengetua yang dah sibuk kan, mana satu patut jadi fokus utama? Itu soalan yang sangat praktikal. Dan memang nampak banyak, tapi sebenarnya kita boleh susun 6 teras ni dalam 3 kumpulan utama. Supaya lebih mudah nak hadam. Fikirkan macam ni, siapa, apa dan bagaimana. Kumpulan siapa tu ialah teras 1, 2 dan 3, murid, pendidik dan pemimpin. Ini manusianya. Kumpulan apa pula ialah teras 4 dan 5, infrastruktur dan kandungan. Ini alatan dan bahannya. Dan kumpulan bagaimana ialah teras nombor 6, kerjasama dengan rakan strategik. Ini cara kita dapatkan sokongan dari luar. Okey. Jadi, ia bukan 6 senarai berasingan, tapi 3 kumpulan yang saling berkait. Siapa, apa, bagaimana. Itu lebih mudah nampak. Tapi antara semua ni, ada tak satu yang jadi macam kingpin? Maksud saya, satu teras yang kalau ia gagal, yang lain semua akan ikut gagal sekali. Oh, yang itu jawapannya jelas. Tanpa ragu-ragu, teras nombor 3, kepemimpinan digital berwawasan. Inilah kingpin dia. Inilah teras yang ditujukan terus kepada anda. Kenapa? Sebab sekolah yang gagal dalam transformasi digital selalunya jatuh dalam perangkap yang sama. Mereka terlalu fokus pada kumpulan apa iaitu teras 4, infrastruktur. Sibuk beli smart TV, beli tablet, langgan perisian mahal. Tapi tanpa pemimpin yang ada visi yang jelas tentang kenapa dan bagaimana semua alat ni nak digunakan untuk tingkatkan pembelajaran, semua gadget tu ia akan jadi perhiasan mahal je dalam makmal komputer yang berkunci. Pemimpin yang berwawasanlah yang akan pastikan guru jadi kompeten, yang akan cari kandungan berkualiti, yang akan bina jambatan dengan rakan strategik. Anda adalah enjinnya. Tanpa enjin, gerabat lain tak akan bergerak. Saya seorang pengetua. Saya dah faham visi, saya dah faham teras-teras strategik. Tapi, apa yang saya perlu buat esok pagi? Macam mana semua teori hebat dalam dokumen ni nak diterjemahkan dalam mesyuarat guru saya minggu depan? Soalan so what ni kan? Inilah kunci segalanya. Okey, dokumen ni ada senaraikan beberapa tindakan, tapi mari kita olah jadi lebih praktikal. Tindakan pertama yang disebut ialah memberi kesedaran. Tapi kesedaran ni bukan setakat hantar perkeliling atau sebut dalam perhimpunan. Tak cukup. Ia bermakna anda kena jadi chief storyteller untuk sekolah anda, pencerita utama. Ceritakan pada guru-guru kenapa kita perlu berubah. Tunjukkan mereka video mungkin tentang sekolah lain yang macam sekolah kita, tapi berjaya buat projek digital yang menarik. Jemput bekas pelajar yang kerja dalam bidang teknologi untuk berkongsi. Buat mereka nampak keperluan ni. Bukan sebagai satu lagi beban kerja dari kementerian, tapi sebagai satu peluang untuk jadikan kerja mereka lebih seronok dan berkesan. Juang kenapa dahulu, bukan apa. Okey. Tindakan kedua, mendorong PDP digital secara konsisten. Ini bahagian yang sukar. Mesti akan ada guru yang kata, pengetua, saya nak guna, tapi wifi dekat blok hujung tu asyik putus-putus. Projektor pun berkelip-kelip. Macam mana nak atasi rintangan praktikal macam ni? Poin yang sangat bagus. Dan ini yang menguji kepimpinan anda. Seorang pengurus, dia akan catat masalah tu dan hantar laporan ke PPD. Habis cerita. Tapi seorang pemimpin, dia akan berfikir secara kreatif. Mungkin, anda boleh wujudkan satu pasukan juara digital di sekolah. Gabungkan beberapa guru muda yang celik IT dengan beberapa guru senior yang berpengalaman. Tugas mereka bukan saja untuk bantu rakan sekerja yang ada masalah teknikal, tapi juga untuk jadi macam hotline sokongan. Mungkin mereka boleh cadangkan port wifi terbaik di sekolah atau sediakan jadual guna peranti yang lebih sistematik. Ini membina budaya saling membantu.
Beban tu tak lagi atas bahu anda seorang. Memperkasakan pasukan dalaman, itu idea yang benar. Okey, satu lagi tindakan yang ditekankan ialah memupuk budaya penggunaan teknologi yang selamat dan beretika. Sejujurnya, ini satu bidang yang merisaukan ramai ibu bapa dan guru. Macam mana kita nak seimbangkan galakan guna digital dengan risiko buli cyber, ketagihan gadget, maklumat palsu? Ya, cabaran yang sangat nyata. Dan sekali lagi, ia kembali kepada kepimpinan. Peranan anda bukan sekadar keluarkan senarai do's and don'ts. Anda perlu mulakan perbualan. Anjurkan satu sesi dialog dengan PIBG khusus tentang etika digital. Jemput pakar dari Cyber Security Malaysia atau seorang kaunselor untuk bercakap. Wujudkan satu kontrak digital yang semua orang setuju, murid, guru dan ibu bapa. Isu keselamatan cyber ni bukan masalah teknikal, ia masalah kemanusiaan. Jadi penyelesaiannya mesti libatkan perbualan dan pendidikan berterusan. Bukan sekadar tapis laman web. Jadi, kesimpulannya, peranan pemimpin bukan sekadar mengarah, tapi menjadi pencerita, pemudah cara, pembina pasukan dan pemula perbualan. Cabaran-cabaran yang kita bincangkan tadi, isu akses, keyakinan guru, keselamatan cyber, semuanya nampak besar kan? Memang besar. Dokumen ni pun mengakuinya. Realitinya, akan sentiasa ada jurang infrastruktur. Akan sentiasa ada guru yang perlukan lebih banyak sokongan. Dan akan sentiasa ada risiko inisiatif ni jadi lead service. Nampak hebat atas kertas, tapi kosong di bilik darjah. Dan inilah sebabnya kenapa teras kepimpinan tu sangat-sangat kritikal. Tugas anda bukan untuk selesaikan semua masalah ni dalam satu malam. Tugas anda ialah untuk membina satu budaya. Budaya di mana semua orang rasa selamat untuk mencuba, gagal, belajar dan cuba lagi. Di mana teknologi dilihat sebagai alat pemerkasaan, bukan bebanan. Kalau budaya ini wujud, dasarnya akan hidup dan bernafas di sekolah anda. Bukan sekadar jadi fail dalam almari. Kita pun dah hampir ke penghujung. Kalau kita imbas kembali, perbincangan kita hari ini sangat jelas. Dasar pendidikan digital ini bukan sekadar kempen guna laptop. Ia adalah satu rangka kerja strategik untuk ubah cara kita didik generasi akan datang, supaya mereka lebih relevan dan berdaya saing. Tepat sekali. Ia satu visi jangka panjang, dibina atas 4 objektif dan dipandu oleh 6 teras utama. Dan daripada semua yang kita bincangkan, benang merah yang menyatukan segalanya ialah peranan anda sebagai pemimpin di sekolah. Andalah yang pegang kunci untuk terjemahkan dasar peringkat kebangsaan ini kepada satu realiti yang hidup dalam bilik darjah. Saya nak petik satu ayat terus dari dokumen ini. Saya rasa ayat ni merumuskan segalanya dengan padat. Ia kata, pendidikan digital bukan sekadar pilihan, ia adalah pelaburan strategik untuk masa hadapan murid, guru dan negara. Pada akhirnya, kejayaan DPD ini tak akan diukur dengan jumlah gadget atau kelajuan internet. Ia akan diukur melalui kejayaan murid-murid kita. Dan kejayaan itu bergantung pada bagaimana kita sebagai manusia pemimpin, guru, komuniti menggunakan semua alat ni untuk menyalakan rasa ingin tahu, mencetuskan kreativiti dan membina masa depan yang lebih baik. Satu rumusan yang sangat mantap. Sebagai penutup, kami nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Bukan untuk dijawab sekarang, tapi untuk dibawa bersama anda. Betul. Satu soalan yang boleh mencetuskan tindakan pertama. Tepat sekali. Selepas mendengar semua ini, lupakan dulu tentang pelan strategi yang besar atau kertas kerja yang rumit. Fikirkan tentang satu perkara, apakah satu perbualan paling kecil tetapi paling berimpak yang boleh anda mulakan di sekolah anda minggu hadapan untuk menyemai benih pertama aspirasi DPD ini. Dan dengan siapa anda akan mulakan perbualan itu.